Ada orang tanya saya, kenapa duduk di rumah tapi masih duk mengadap laptop? Dekat sini saya terangkan, saya tengah mengusahakan untuk memberi orang ramai faham tentang apa perjalanan reka flat yang telah saya atur, telah saya bina untuk anda semua. Assalamualaikum, saya Zaki Zamani, pengasas kepada Reka Flag. Apa yang telah saya bina sekarang baru nak bermula. Mungkin ada yang tak faham apa itu Reka Flag. Saya cuba bermula daripada hari ini, saya akan terangkan kepada anda step by step sampai faham kepada affiliate. InsyaAllah saya akan bantu anda semua dalam memperkenalkan Reka Flag kepada ramai orang. Jom bersama-sama dengan kami. Apa yang saya nampak sekarang, ramai orang tengah susah, termasuklah diri saya sendiri yang bercakap ni. Saya pun banyak susah juga, tapi bila kita fikirkan kesusahan tu, kita tak boleh pergi jauh. Kita kena fikir apa yang kita boleh buat dan terus bangkit mencari rezeki. Sebab itulah saya bina Reka Flag ni. Dengan Reka Flag ni sekurang-kurangnya ada laluan untuk saya memberi manfaat kepada orang ramai dan membantu dalam mencari sedikit rezeki jika ada, dan seboleh-bolehnya saya akan bawa insya-Allah Reka Flag ini boleh memberi manfaat kepada ramai orang di kawasan sekitar ini ataupun kawasan yang lebih jauh, insya-Allah. Ini baru permulaan kisah perjalanan Reka Flag dan perjalanan Reka Flag Affiliate yang saya telah bina. InsyaAllah semoga kita semua dapat manfaat, dan saya akan teruskan dengan video-video yang seterusnya menghuraikan berkenaan dengan sistem pembelajaran affiliate, sistem konsainan dan Reka Platform, insyaAllah. Jom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kekal aktif bersama Reka Flag.